Hari ni Dahlia ada playgroup. Bye Baba. Baba mama kenapa? Nak ikut Baba ke? Dia nak ikut Baba ke? Bye. Jom. Bye Baba. Go. Tak kena ada detail ke? Tak ada. Sign je. Hai je. Ya betul. Ni ambil. Nampak. Main ni. Ni. Nak ni duduk. Kam. Duduk lah. Okay, Mama, dengan Mama. Okay, go. Duduk, main. Cepat lah. Tengok abang main. Cepat, main. Duduklah tu. Ni apa? Elephant? Ni apa? Elephant. Cepat. Lion. Cepat sini. Dekat. Apa? Abang ambil elephant, tu ambil zebra. Zebra. Come. Cepat. Why? Dah tak nak main ke? Go. Cepat. Tengok abang main.
Depan sikit. Depan sikit. Depan sikit. Depan sikit Dahlia. Oh, kat balon lah Dahlia ni. Color kat sini. Balon. Go. Balon. Color. Duduk sana, belah sana. Tu. Tu jiraf jatuh. Ambil jiraf. Jiraf mana jiraf? Ambil. Cepat, ambil. Oh. Ambil lah. Ambil. Go. Cepat, Mama tolong. Okey. Okey, ambil. Ambil. Dekat sikit. Tak apa, tak kotor pun. Cepat, ambil. Tu coklat lah, coklat. Coklat je. Cepat, ambil. Cepat je. Cepat, ambil. Cepat, dia ambil. Cepat. Ambil tu, siang dia. Cepat. Ambil cepat. Ambil cepat. Tolong dia. Cepat ambil. Kalau nak cuci kotoran, guna paip 2 toilet ya. Guna paip 2 toilet, bukan sinki, saya tak tersumbat sinki tersebut. Dan sudah dipesan kepada bapa supaya bawa plastik untuk baju kotor dan juga pakaian ganti untuk anak tersebut. Bagi yang tak bawa baju ganti, pakaian ganti, kita tak sediakan pakaian ganti. Disiplin anjuran lainnya GS bercampur di Kampung Mas dan juga di Senayan dan juga ada tadika dan GS juga ada driver, GS juga ada pesangka. Pakai ni je lah. Terus. Nah, ini dah dia. Isa.
buka. Buka isi air. Bagi tahun 2026. Hari ini saja siapa daftar kita bagi diskaun RM500 per pack untuk package 2026. InsyaAllah paling terdekat trip kita adalah 29 November ni, dan seterusnya pada 3 Februari hingga 14 Februari 2026. Jadi siapa nak daftar dan dapatkan promosi hari ini boleh daftar di DS Travel, insyaAllah. Terima kasih kerana seterusnya di booth ni ada jawapan ni, boleh tak bagi tahu sikit? Di sini buka ada jual dari sekira ada jual aiskrim RM1. Aiskrim ada, kotak ada. Macam-macam air. Ada puding juga. Puding cinder. Ada puding cinder. Macam dekat tang pun boleh juga. Dekat lantai, dekat tang. Biar anak berjalan tanpa slipper atau kasut. Tapi kena pantau lah. Duduk. Takut ada. Dan itu pengetahuan semua orang Yahudi. Duduk. Jadi pengetahuan sikit. Orang Yahudi dia ajar anak dia sejak anak. Orang Yahudi Duduklah main tu. Main dengan tukang aunty. Duduk dengan aunty. Kita macam ni, anak dalam perut ibu, kita bagi anak-anak, kita bagi perut ibu ni. Okey, cepat. Ayat Al-Quran. Surah Yusuf, Surah Maryam, sebagai orang Islam. Jadi sebab kita tengok ada yang SPM score 17A, 22A, 20A. Macam mana dia orang buat? Sejak kecil sudah bapa yang bijak akan dididik anak menjadi bijak. Anak-anak tu. Jadi jangan rasa rendah diri, anak kita tak pandai, anak kita tak sempurna, tak. Semua anak hebat-hebat belaka. Kita yang didik anak kita, dari kecil kita yang membentuk anak kita daripada kecil. Dan ada yang tanya, nak bagi anak kita makan sendiri ke nak kita suap? Yang terbaik, bagi anak kita makan sendiri. Biar dia ramas, pegang-pegang, gombong-gombong nasi itu sendiri, hari-hari. Tapi kita akan rasa penat sikit lah. Kita akan rasa penat sikit, kita akan rasa letih, balik kerja, nak kena kemas rumah. Jadi, kebanyakan ibu bapa yang tak nak kemas rumah ni, dia akan suap anak. Tak ada masalah, tapi kadang-kadang kita bagi anak kita makan sendiri. Mi goreng, mihun, beras, kari, sup-sup. Dah nampak dah kesepah dia. Spaghetti dah kesepah. Bagus. Ya betul, memang aktiviti anak-anak ni menyepahkan rumah. Bila tanya hobi,
Dia boleh keluar lah. Dia ada ada mesej dia. Ada mesej dia. Sampai ada telah lah. Kaki dengan baju. Nampak? Tengok Mak buat. Nah, kap. Ambil lagi. Ha, ambil. Ambil dah. Okey, ambil. Boleh ada dekat dengan diri sebenarnya. Kita memuji dengan kuasa. Elakkan marah dia. Terlampau berat. Contoh kalau itu pas air sikit je kita dah marah dia. Bila-bila. Jadi itu boleh mengurangkan keyakinan diri. Dan dalam anak-anak itu bercakap, dia ada cakap. Bila anak cakap sikit kita rasa sudah ada anak, memang bagus. Dia ada cakap. Kenapa dah ada? Ha? Tak apalah, kan main. Memanglah foto. Ha, dia nak basuh tangan je. Pegang sikit basuh tangan. Boleh setting kan? Ha. Cat tangan, cat tapak kaki, ada yang nak cat muka pun ada. Jadi di sinilah mereka nak bermain tu, nak belajar melalui ini lah. Kita tak boleh ajar anak kita 3 tahun belajar baca buku cerita, tak boleh bagi masa ni. Kenal warna melalui ini, kenal pembukaan kasar, pembukaan lembut, kenal habuk, kenal air. Jangan risau, jangan bersihkan lagi ya tuan-tuan, sebab ada penilaian untuk anak yang paling mesi dapat hadiah 3 hadiah. Bagus. Masuk balik ais tu. Ais. Boleh pilih ya. Boleh pilih dari mana nak. Kita ada diskaun 500. Dan juga masih ada lagi makanan, kek untuk yang berharga RM7 ya. RM7. Saya semalam harga RM6. Naik harga RM7. Dan ada nasi lemak pun ada lagi. Nasi lemak ada lagi RM1.50 je. Dan ada air QR sahaja. Ada juga tempat untuk bergambar. Yusen. Ada belon dan ada timer GS. Pastikan tuan-tuan dapatkan beg kuning ya. Mungkin bukan beg Shopee tapi beg jenis ini. Dan kita nak merubah sikit. Kita pakai boleh tanya GS Travel. Dan anak boleh juga beli belon ya. Belon yang tak ada jenis color ni. Ada yang itu akut. Boleh pilih sistem. Ada juga sebenarnya pilih sistem.
China yang disediakan bulan. Ya. Sharon. Ya. Nak tanya sikit pendapat tentang Come. Tanya sikit pendapat tentang event ni.